saudara, terima kasih untuk anda yang berkesempatan untuk bersama di Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan selamat petang saya ucapkan untuk anda, tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih kerana memilih frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang di luar capaian frekuensi boleh dengar secara online menerusi www.mutiarifm.gov.my. Bertemankan saya Ita, insyaAllah, yang akan terus bersama dengan anda selama 4 jam dari sekarang sampai 9 malam nanti. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 3 Mei 2012, hari ini 11 Jamadil Akhir 1433 Hijrah. Dah pun 5.23 petang ketika ini. Macam biasa, waktu begini tentunya kita akan dapat bersama untuk ruangan An-Nisa dari sekarang hingga 6 petang nanti. Jadi petang ini kita dapat bersama dengan yang berbahagia Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Minggu sudah kita bersama dengan pendengar. Minggu ini Ustaz kembali lagi untuk bersama. Jadi anda yang ada persoalan, kemusykilan, kalau boleh biarlah persoalan itu menjurus kepada perundangan syariah saja. Boleh ke talian mesra kami, taliannya 04-210-7384. Kalau nak layankan melalui kiriman SMS, typekan Mutiara, jarakkan, kemudian apa persoalannya, apa kemusykilannya, hantarkan saja ke 32728. InsyaAllah mana yang sempat akan cuba dirungkaikan oleh tetamu kita petang ini. Sebelum nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita di talian sebagai mukadimahnya, silakan Ustaz. Terima kasih Ita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya saya ingin menegaskan bahawa saya ni bukan hakim syar'i ya. Ada orang telefon mahkamah tanya ada nama hakim, nama Munir. Bukan, saya ni peguam. Peguam, saya merupakan peguam bela dan peguam syar'i dan juga imam masjid. Okey, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, insya-Allah dalam minggu yang lepas saya percaya kita telah bincangkan berkenaan dengan rukun nikah. Iya. Okey. Jadi minggu ni mungkin saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan talak pula. Sebab talak ni dia ada banyak persoalan sebenarnya. Dia ada terlalu banyak persoalan dan saya percaya 3 benda dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Maksudnya 3 benda yang dilakukan secara bersungguh-sungguh akan berlaku, dan kalau kita main-main juga akan berlaku. Iaitu Rasulullah kata an-nikah wat-talaq war-raj'ah. Maksudnya nikah, talak dan rujuk. Jadi dalam masalah ni kita tak boleh main-main. 3 benda Rasulullah kata kalau kita buat betul pun jadi, kalau kita main-main pun jadi. Jadi selalunya yang buat betul itu betul lah. Sebenarnya yang main-main ni. Okey, yang pertama kita kena tahu pengertian talak. Pengertian talak ataupun cerai lah dari segi syarak dan juga bahasa. Kalau kita tengok kitab fiqh Al-Fiqh Al-Manhaji, Al-Fiqh Al-Manhaji, fiqh dari segi Imam Syafi'i, talak dari segi bahasa adalah melepaskan. Okey, dari segi syarak adalah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak. Okey, maksudnya kat situ talak ni wujud. Talak ni ada. Okey, dan yang kedua adalah dalil yang mengatakan talak ni dibolehkan. Okey, bukannya semua talak tu haram. Okey, dalilnya dalam Al-Quran banyaklah. Dalam Al-Quran antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 229, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Maksudnya kat situ talak ni boleh dirujuk 2 kali saja. Okey, sesudah itu
sama ada dia pegang isteri tu ataupun tasrihum bi ihsan, maksudnya dia lepas cara elok. Ataupun yang kedua, kalau kita nak tengok dari sudut sunnah, dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, abghadul halal 'inda Allah at-talaq. Maksudnya kat situ, benda yang dimurkai oleh Allah, perkara halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak. Maksudnya memang Allah marah. Allah marah, tetapi talak tu adalah halal. Okey. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya mempunyai seorang isteri yang saya cintai, tetapi bapa saya membencinya. Maka bapa meminta saya menceraikannya, tetapi saya enggan. Maka dia membawa perkara ini, problem ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Umar, ceraikanlah isterimu. Okey, yang ni mungkin dia akan jadi pertanyaan lah kepada kita. Apabila kita berkahwin dengan seorang isteri tetapi ibu bapa tak suka, jadi benda ni dibawa kepada Rasulullah, maka Rasulullah suruh cerai. Okey, dia jadi persoalan lah hadis ni sebenarnya. Jadi dalam hadis ni sebenarnya dalam riwayat At-Tirmizi dalam kitab talak, kitab bab at-talaq, maksudnya bab hadis-hadis mengenai lelaki yang diminta oleh bapaknya supaya menceraikan isterinya. Okey, sebenarnya ini banyak berlaku sebenarnya, banyak berlaku, dan bagi saya tak semestinya kita kena banyak berkompromi. Okey, itu dari sudut talak. Jadi dalam, macam saya dah sebutkan tadi, dalam hadis yang mengatakan 3 benda sekiranya main-main pun jadi, betul-betul pun jadi: nikah, talak dan rujuk. Jadi persoalannya sekarang yang banyak yang saya dapat, banyak kes yang saya dapat adalah mengenai talak dari segi SMS. Okey, sama ada dari segi SMS ataupun dalam Facebook, ataupun email dan sebagainya. Sebenarnya talak tu sama. Talak tu sebenarnya kes yang sama, tetapi dia memerlukan pembuktian yang lebih kukuh. Kita jangan mengandaikan bahawa sekiranya dalam satu situasi seorang isteri tu apabila tiba-tiba dia dapat SMS, tengok SMS tu nombor suami dia, terus dalam SMS tu dia tulis, aku ceraikan hang talak 1. Okey, kita jangan melompat lagi. Sebab dari sudut perundangan, selagi suami tidak mengaku bahawa dia menghantar dengan niat SMS tu, ataupun semasa dia type SMS tu, benda tu tak jatuh lagi. Jadi dia berbeza dengan suami yang lafaz direct, live. Okey, tengah-tengah gaduh lafaz talak, yang tu dia lain, yang tu direct, kita dengar sendiri. Tapi yang ni benda yang Alkitabah, benda yang kita baca, belum tentu penulis dia tu daripada suami. Maksudkannya bukan, belum tentu daripada suami. Ada kes yang saya jumpa, orang yang tolong hantar. Ya. Ada kes yang saya jumpa, yang saya temui, yang menghantar tu kawan suami tu. Maksudnya kawan tu minat kat isteri tu. Dia ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan, dia gunakan telefon suami tu, dia SMS talak. Maka marahlah isteri tu. Jadi bila dia macam ni, bila kita mendapat sesuatu benda kan dalam Al-Quran, dah Allah dah firman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maksudnya apabila kita dapat sesuatu benda yang memang nampak benda tu benda yang nyata, okey, perkataan talak dan sebagainya, tapi fatabayyanu, maksudnya kita kena check sama ada kita call tanya, ataupun yang benda yang terbaik adalah bawa benda ni pergi kepada mahkamah, sebab dah berlakunya satu lafaz. Okey. Jadi mahkamah akan menentukan bahawa lafaz tu sah atau tidak. Kita jangan buat andaian sendiri. Jangan ada setengah tu yang dapat tu terus pack balik kampung. Jangan. Sebab benda ni dia masih lagi dalam satu kecelaruan. Kita kena rungkaikan kecelaruan tu dalam mahkamah. Kita buat permohonan pengesahan cerai, pengesahan lafaz cerai. Kita buat permohonan dan kita panggil suami kita ke mahkamah, dan masa tu dalam mahkamah akan dibicarakan berkenaan dengan lafaz tu, siapa yang type, daripada nombor mana ke nombor mana dan sebagainya. Sama juga macam tulisan, sama. Dalam mesej, dalam email pun sama. Siapa yang type tu penting. Dan masa type tu adalah dia type tu dalam keadaan macam mana. Kadang tengah-tengah yang saya biasa jumpa yang tengah mamun. Mamun ni bawa makin tidur kan. Apa isteri dia tu
dia kerja malam, isteri dia tu telefon dia bengang macam mana tu, dia type dalam keadaan tak sedap. Dia type terhantar tulis cerai. Jadi bila dalam mahkamah, bila kita buat apa penelitian dan sebagainya, dan apabila memang dia tak sedang, dia kata dia tak tahu langsung. Jadi benda tu tak jatuh. Jadi sebab tu saya kata kita jangan melompat sangat. Kita kena check betul-betul dan pastikan kita simpan benda tu. Kita dah delete bila pergi mahkamah, tengok bukti pun tak ada. Jadi masalah lain. Dan satu lagi berkenaan dengan pengesahan lafaz cerai, kita kena faham dalam mahkamah, apabila kita mendakwa seseorang lelaki tu lafaz cerai, lelaki tu kena hadir. Okey. Kita sebab tu kita dalam memfalkan kes kat mahkamah, kita kena pandai memilih section mana. Kalau memerlukan section dari segi pengakuan, maksudnya dari segi kita dakwa kata lelaki ni lafaz cerai, tiba-tiba lelaki tu tak hadir, macam mana dia nak mengaku? Kecuali kalau dia ada saksi, ataupun kecuali kalau ada recording memang suara lelaki tu dan sebagainya. Tapi tu pun susah juga sebenarnya. Mungkin ada suara pelanduk dua serupa kebarangkalian. Tetapi kalau macam SMS, memang kena hadir. Dia kena mengaku. Kalau dia tak mengaku, dia tanggung dia dengan Tuhan, dia dengan Allah. Kita jangan rasa alat. Dia kena mengaku. Dan ada kes yang datang kepada saya baru-baru ni juga, lelaki tu lafaz talak 3. Yang tu lagi masalah. Bila lafaz talak 3, tiba-tiba isteri pula mula-mula marah kan, datang jumpa nak buat kes dan sebagainya, tiba-tiba tak nak buat sebab lelaki tu dah pujuk dia. Sebenarnya perkara pujuk dengan perkara lafaz ni dia separate, berbeza. Sebab bagi saya, kalau lafaz 3, talak 3 ni, dia dah menjadikan satu hukum yang lain. Maksudnya dia tak boleh kahwin balik, dia kena kahwin dengan orang lain dulu. Jadi itu yang akan jadi masalah. Kita bersekedudukan dan dipanggil wata'i syubhah. Maksudnya dia bukan dikira berzina, tapi wata'i syubhah. Maksudnya dari segi hukum lah. Dari segi hukum, satu yang pertama, kalau kata ada lafaz talak tu, kita masih lagi duduk. Yang kedua, dari segi perwalian, bila jadi anak tu, dia jadi masalah lah. Banyak masalah sebenarnya. Jadi saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lafaz sebegini, tolong datang mahkamah. Kita jangan biar. Tak apalah, kesianlah, Nabi ampunkan umat. Betul. Nabi ampunkan umat, tapi masalahnya benda ni berkait dengan hukum. Jadi betul. Biar kita clear. Maksudnya kalau tak jatuh, selamatlah. Kalau jatuh, rujuklah. Bukan masalah susah. Dan kalau kata bila lafaz tu talak 3, lelaki tu kena terima akibat. Senang sangat bagi talak 3. Jadi kalau kata tak boleh rujuk tu, dia kena terima akibat. Sebab tu mengikut hadis tadi, jangan main-main. Talak, nikah, rujuk, jangan main-main. Sebab dia benda tu boleh jadi. Jadi wallahu a'lam bissawab. Baik, anda yang ada persoalan, ada kemusykilan, boleh ke talian masuk kami sekarang. Taliannya 0421073844. Saya ingatkan, perlulah soalan itu menjurus kepada perundangan syariah saja ya. Kita ke talian sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya. Siapa di talian? Saya Mahsan Osman, balik pulau. Baik, soalan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang suami melafazkan talak kepada isterinya di luar mahkamah atau tanpa kebenaran mahkamah dengan apa jua bentuk sekalipun, adakah dianggap satu kesalahan serta boleh dikenakan hukuman? Apakah jenis-jenis hukuman atau denda yang dikenakan di atas kesalahan tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Okey, Cik Mat Sa'an Osman, ya. Okey. Suami lafaz talak di luar mahkamah. Okey, benda ni memang jadi satu kesalahan dalam undang-undang lah. Dalam undang-undang yang mana apabila melafazkan talak di luar mahkamah, mahkamah boleh maksudnya Jabatan Agama Islam boleh mendakwa lah. Dia ada dalam section tu, saya tak berapa ingat section tu, tapi dakwaan tu akan dibuat selepas berlaksahnya talak tu. Jadi sah. Kalau yang pertama, dia kena buat permohonan kepada mahkamah untuk pengesahan talak.
bila sahnya talak tu dijatuhkan di luar mahkamah pada sekian-sekian bila berapa hari bulan di tempat mana, maka lepas tu dia akan didakwa. Jadi dakwaan section dalam enactment undang-undang keluarga Islam, kalau tak silap enactment undang-undang keluarga Islam, selalunya maksimum yang boleh dikenakan adalah RM3,000, 5 tahun penjara dan juga 6 sebatan. Tapi dalam talak ni tak adalah sebatan. Selalunya yang selalunya pengalaman saya yang selalu yang kena tu maksimum RM1,000 lah. RM1,000. Ya. Tetapi ada pihak yang mempertikaikan sebenarnya. Ada pihak mempertikaikan nak lafaz talak pun kuasa laki sepah nak kena denda kan. Okey, jadi masalah undang-undang ni digubal sebenarnya dia untuk menghadkan. Maksudnya jangan sewenang-wenangnya suka-suka hati lafaz talak. Ikut dan section saya rasa section dia section 125 di dalam enactment undang-undang keluarga Islam 2004. Dia mengatakan bahawa jika seorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talak dengan apa-apa bentuk di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, maka dia telah melakukan satu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya denda dan juga penjara tu. Jadi maksudnya maksimum RM1,000 ataupun penjara. Setakat ni saya tak dengar lagi lah yang lafaz luar mahkamah kena penjara. Tetapi mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu kot dia mungkin dikenakan penjara, sebab mahkamah ni akan menggunakan budi bicara lah sebenarnya. Sebab cara melafazkan talak, melepaskan talak ni pun macam-macam cara. Kadang setengah tu yang mabuk lepas talak bila kena tegur, ataupun suka-suka tak ada angin, tak ada ribut pun memang balik. Dia main-main. Kadang ada setengah yang melafazkan talak sebab yang berdasarkan apa yang saya temu ramah, ada yang nak ugut saja. Bila tapi masalah dia, kalau nak ugut jangan guna talak tu. Cuba ugut kalau kata kalau nak balik kampung nanti abang tak bagi rantai meh. Ugut macam tu tak apalah. Ugut macam tu tak apa. Rantai meh ke, tak mau pi habis jewels ke apa, yang tu tak apa. Jangan kita kata kalau balik kampung nanti jatuh talak satu. Sebab benda ni dia akan jadi hukum. Jadi persoalan Cik Mat Saad itu jawapan dia, maksudnya dia akan kena denda tidak melebihi RM1,000 ataupun 6 bulan penjara ataupun kedua-duanya sekali. Section 125 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita bersama dengan pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mamu. Mamu Hanifah ni. Ya, Mamu. Ustaz, kadang-kadang orang nafas cerai tu lepas cerai betul punya cerai. Tapi kerana anak tu lepas duduk satu rumah tu. Tapi dah dosa dah Ustaz. Tak rujuk lah ni. Lagu mana yang manusia ni, kita lah mamu tengok mamu dosa tak, mamu tak tegah yang tu. Tapi mamu tegah pula jadi satu musuh besar pula Ustaz. Bagaimana Ustaz, tolong saya urai saya sikit Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana Ustaz? Ramai sebenarnya macam ni. Ramai? Sebenarnya yang ramai sebenarnya. Sebab masalah dia, apakah faktor-faktor yang mendorong kepada pelakuan dia bertanya kepada orang yang bukan ahli. Itu yang jadi masalah. Ataupun dia mengambil ringan benda-benda tu. Dia mengambil ringan, maksudnya kat sini dia rasa tak ada apa kot. Dia jadi masalah macam tu. Dia ambil ringan. Jadi kalau bagi kita pihak yang ketiga ni sepatutnya, kalau kata kita yang dengar depa lafaz talak. Kalau kata kita yang dengar depa lafaz talak, bolehlah kita menasihati. Maksudnya kita boleh menasihati pasangan tu lah. Ya. Sebab nanti takut kita tak dengar lafaz talak. Tiba-tiba kita pilih. Dia dah cerai tak tahu pun kalau dia rujuk ke tak lagi kan. Kita tak tahu. Jadi dia jadi masalah. Sebab selalunya yang berlaku ni, menurut kajian saya, selalunya yang pasangan baru kahwin. Sebab pasangan baru kahwin ni dia baru nak menyesuaikan diri sebenarnya. Bila dia baru nak menyesuaikan diri, dia terlalu mudah.
dia terlalu mudah, ataupun ada juga kes yang bila baru kahwin, dia masih sama ada dia tak boleh lepaskan ibu bapa dia, ataupun ibu bapa dia ataupun keluarga dia tak boleh lepaskan dia, masih lagi beranggapan kata dia ni masih bujang. Dia jadi masalah. Bila jadi masalah, benda tu akan bertambah tense tau. Orang dah lah baru kahwin, baru nak sesuai, dia ni tak makan telur, dia ni tak makan ikan bilis, dia jadi baru nak jadi kesesuaian. Baru jadi nak kenal, benda tu banyak terlepas. Yang saya hadapilah, saya tengok. Jadi sebab tu dari segi ilmu ni kena ada. Kita yang nak kahwin ni, kita kena banyak belajar ilmu. Ilmu dari segi ilmu, terutamanya lelaki dan juga perempuan. Kalau lelaki, dia kena banyak sabar lah. Sebab dia baru nak kenal. Sebab masa duduk tengah couple tu tak sama. Semuanya indah boleh makan. Kalau kata dia makan sayur, dia ni pun makan sayur, telan pia tak apa lah, kan. Tapi bila kahwin, baru kita tahu dia tak makan kobis, dia ni tak makan durian, dia ni masalah banyak. Bila jadi masalah banyak, dia bawa pula benda ni pihak ketiga. Ada setengah yang saya jumpa pihak ketiga tak, cerai lain. Jadi jarum lah. Jadi jarum, jadi problem. Sebab tu bila dia dah cerai, bila dah cerai, dia menyesal. Satu menyesal, yang kedua dia malu. Kalau pergi mahkamah ni orang nampak. Dia bukan masalah sama ada kita nak duduk dalam keadaan malu ataupun nak duduk dalam keadaan haram, kita pilih. Kalau kita nak duduk dalam keadaan malu, dimurkai oleh Allah, itu pilihan kita lah. Tapi nasihat saya, jangan rasa segan, sebab benda ni benda hukum. Kalau kita pergi mahkamah pun, bukannya masalah kita seorang, banyak. Semua yang pergi mahkamah, semua ada masalah. Betul. Jadi masing-masing saya rasa lah, sebab saya tak tahu, saya selalu duduk depan kan, meja peguam. Saya rasa orang yang ada di belakang semua tu pun tak ada masa nak tengok kes kita. Dia pun duk fikir masalah dia. Dia tak ada masa. Memang nampak ramai, tapi saya rasa dalam kepala dia orang ni tak ada masa nak menyebut lah dia ke lah. Tak ada dah. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab dalam mahkamah dia punya environment dia berbeza. Dia bukannya macam kita duk ambil tahu, tak ada. Environment dia memang berbeza, dalam keadaan dengan keadaan sunyi sepi. Betul. Dalam keadaan ketak tak ketak kan, dengan angkat sumpah dan sebagainya. Orang tak dan lah nak ambil tahu. Jadi kita buang sifat takut dan juga malu tu, kita selesaikan. Sebab lebih baik kita hidup dalam keadaan halal dan diridai Allah daripada keadaan haram. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita ke talian sekarang ni bersama dengan pemanggil kita yang ketiga. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Mari Pulau. Baik, soalan Makcik Dazimah kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik ni berkenaan dengan anak lah. Isteri dia minta perceraian. Dia tak mau cerai kan. Ada kes bergaduh sikit pasal anak makcik tak mau bercerai. Anak tu kecil lagi, baru 2 tahun. Dia kata tak kenal bapak kan. Tu dia report mahkamah sini, Kesimaikan Ambil Pulau ni. Hari nak konseling 2 kali tak turun. Lepas tu dia buat report mahkamah Ipoh. Dia isi Ipoh. Buat report apa? Hasil buat mahkamah Ipoh. Okey. 23 bulan nak bercara. Isteri dia lah. Jadi macam ni, anak makcik tak nak cerai. Okey. Dia nak cerai macam mana Ustaz? Isteri yang nak minta cerai ni. Anak ada berapa orang Makcik Dazimah? Seorang baru lah. Kahwin 3 tahun tau. 3 tahun. Kahwin 3 tahun. Alasan nak cerai tu? Dia tak mau kat suami, dia tak mau kat Firdaus. Bila bergaduh je minta cerai. Jadi sikit lah berkenaan dengan anak juga kan. Berebut anak. Masa masih kita sikit boleh Ustaz. Okey. Masa musim raya Cina bulan 1 tu kan. Dia datang rumah makcik ni. Jadi Firdaus ni nak minta lah anak tu dia pegang, sebab anak tu tak mau ke makcik, sebab makcik tak bela, mak dia sana bela kan. Dia tak bagi. Ini bila ada konflik melibatkan keluarga pula ni lah. Tak bagi anak tu kan. Ambil pula berkali gaduh. Itu punca dia lah. Punca dengan anak je. Okey. Baru ni macam mana Ustaz? Kalau anak saya tak mau cerai, tak ada salah. Okey, baik. Kita tanya pendapat Ustaz. Tengok macam mana. 3 bulan ni nak pergi Ipoh lah ni. Okey, baik. Kita tanya pendapat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bila ada melibatkan keluarga pula lagi Ustaz ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makcik Dazimah, sebab tu saya kata daripada awal tadi, dia apabila pasangan baru berkahwin,
Lepas tu tambah kalau ada cucu sulung pula, dia akan jadi satu suasana yang lain. Okey, perebutan, kadang-kadang perebutan cucu. Anak yang kahwin ni dia tak kisah sangat, tapi dia rebut cucu, tu problem yang lain. Jadi bagi saya nak terus terang saya cakap, kalau kata seseorang isteri meminta cerai tanpa sebarang alasan yang kukuh, dalam hadis dikatakan bahawa tidak cium bau syurga. Kita kena ingat tu. Setakat alasan sikit-sikit, alasan tanpa alasan kukuh lah, tidak cium bau syurga, itu yang pertama. Kita kena ingat lah. Kita jangan cari alasan. Lepas tu yang kedua, sekiranya suami tak mau melepaskan dia, okey, kena juga tahu apa alasan dia. Sebab kita tak nak salah satu pihak teranaya. Jadi saya sarankan, kalau kita tengok daripada fakta, walaupun fakta Makcik Dasimah tu tak penuh, yang pertama. Lepas tu yang kedua, sebab Makcik Puan Dasimah ni bercakap bagi pihak suami, jadi bagi pihak anak dia, bagi pihak anak lah, bagi pihak anak lelaki. Jadi saya percaya itu version Makcik Dasimah. Mungkin version dia, version perempuan lain. Jadi saya rasa jalan yang terbaik, kita nampak punca dia adalah anak. Okey, jalan yang terbaik, kita lantik orang yang dihormati, dua orang, maksudnya suami itu hormat siapa, isteri itu hormat siapa, lantik dia orang sebagai wakil, berbincang apa masalah dia. Sebab kadang-kadang perceraian ni bukan masalah sikap, kadang-kadang masalah benda-benda yang lain. Faham kan? Campur tangan ada, benda-benda halus pun ada. Jadi benda-benda ni kita tak boleh nak sangkal, walaupun kita tak boleh bukti dalam mahkamah. Tapi ada juga kemungkinan tu ada. Okey, jadi kalau nak berubat pun kita boleh berubat, tapi berubat pilihlah orang yang betul-betul. Jangan berubat tiba-tiba dia duduk bersilat, duduk menurun, cakap siam tak mau. Kita berubat dengan ayat Quran dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita cuba mengadakan perbincangan. Saya rasa itu jalan yang terbaik. Sebab yang nak cerai ni satu pihak saja. Yang tu yang pelik. Yang nak cerai satu pihak, lepas tu sebab tu sikit aja. Kahwin 3 tahun, anak seorang berebut. Takkan tak boleh negotiate sikit pun, sebab benda ni dia kena ada give and take, tolak ansur. Dan dalam Al-Quran dia kata wasulhu khair, maksudnya suluh ni maksudnya jalan perdamaian adalah jalan yang terbaik. Sebelum kita bawa kes ni kepada mahkamah dan sebagainya. Dan saya percaya kalau kata isteri dia pergi mahkamah ipuh sekalipun, suami boleh minta kepada mahkamah nak pohon untuk suluh. Suluh ni untuk jawatan kuasa pendamai. Daripada situ kita boleh detect apa masalah dia. Tak semestinya kalau dia buat kes kat mana sekalipun kita boleh terus pergi. Tak, kita boleh minta. Sekarang ni kalau di Pulau Pinang dia arahan amalan, dia mengatakan boleh kes untuk kes cerai kita boleh refer balik kepada suluh. Maksudnya suluh ni lah jawatan kuasa pendamai. Kita akan jumpa seorang pegawai tu, pegawai suluh, dan akan tengoklah apa dia punya punca dia, kita carilah, diagnose. Jadi nasihat saya, kita itulah cara dia, berdamai lah, cara berdamai dan juga cuba berubat. Jadi daripada statistik selama ini yang kes-kes Ustaz pernah handle kan, yang melalui jawatan kuasa pendamai ni kan, berapa banyak yang berjaya diselamatkan rumah tangga mereka? Lebih banyak daripada yang bercerai ataupun macam mana? Dia terpulang pada alasan, terpulang pada sikap dia. Kalau kita memikirkan sekeliling, benda ni boleh settle, boleh diselamatkan rumah tangga. Kalau kita ingin membalas dendam, memang tak boleh settle. Atas kita. Sebab bagi saya tak perlu kita balas dendam. Betul, mungkin pihak satu lagi tu memang anaya kepada kita, tapi percayalah, benda yang anaya tu akan kembali pada dia. Kita tak payah balas dendam. Kalau kita balas dendam, sama macam dia. Dia buat jahat, kita buat jahat. Dia ada markah lain, kita ambil markah lain. Kita jadi serupanya dia. Serupa. Jadi kat mana bezanya kita? Jadi bagi saya, kita tengok apa yang terbaik. Kalau benda tu boleh bersetuju secara perdamaian, kita setuju. Kalau benda tu macam dia minta tu merepek, yang tu susah sikit lah nak setuju kan. Nak cerai minta 1 juta, 2 juta, awak sebab muka handsome, yang tu tak boleh lah, yang tu merepek lah.
Khuluk tebuh talak kan. Ada setengah tu. Dia kata muka dia handsome, dia minta lebih. Oh, itu dahsyat tu. Sampai macam tu ada. Ada. Jadi bagi saya benda yang berpatutan kita boleh setuju, kita setuju. Benda yang tak berpatutan kita biar mahkamah yang tentukan. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, kita ke talian bersama pemanggil kita satu lagi. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya. Siapa di talian? Ya, saya Abdul. Encik Abdul buat panggilan dari Juru Kentajam. Okey, baik. Soalan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz satu soalan. Macam suami dia tinggal isteri sampai 7-8 tahun. Okey. Macam mana tu? Sedangkan dia 14-10 hari dia jatuh talak dah. Dia tak bagi nafkah zahir dan batin. Okey. Tapi hari ni saya duk perhati tengok sampai 7-8 tahun tak ada talak. Atas alasan dia pergi kerja ke macam mana ke? Dia tak pergi kerja. Dia cuma tinggal, dia tak balik rumah langsung lepas 7-8 tahun. Langsung tak balik rumah? Langsung tak balik, dia tak ambil tahu. Kemudian si isteri ni dia ikut dia nak kahwin dengan orang lain. Tapi macam mana? Macam mana? Halo? Ya, saya. Dan macam mana dia duk keluar dengan lelaki lain tu? Siapa nak tanggung dosa tu? Okey. Baik, kita cuba tanya pendapat Ustaz Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 sampai 8 tahun. Okey. Tinggal macam tu je. Sebenarnya dalam bab Bismillahirrahmanirrahim, Cik Abdul, dalam bab cerai ni kita kena tengok section mana yang kita guna. Okey, cerai ni ada banyak section. Dia cerai biasa, cerai ta'liq, cerai fasakh, cerai khuluk. Selalunya 4 lah. Yang cerai biasa ni maksudnya kita minta cerai, laki tak setuju. Dia panjang lah. Section 47 tu. Tetapi kalau kata suami ni tinggal isteri 7-8 tahun, saya rasa 2 section ada boleh guna. Yang pertama adalah ta'liq. Okey. Ta'liq ni kita rujuk kepada sijil nikah yang kat belakang tu. Okey. Dan saya ingin menyarankan kita jangan buat keputusan terus. Maksudnya kalau ditinggal 4 bulan 10 hari terus jatuh talak, tak boleh. Benda tu mahkamah yang akan putuskan. Kita jangan buat keputusan. Okey, sebab kadang-kadang dia tinggal tu bersebab. Mungkin ada sebab yang diketahui oleh isteri dan isteri tak habaq. Dia mungkin isteri ni memang cari jalan nak bagi lepas, dia tunggu, dia halau suami dia kata suami dia tinggal, pun ada kes kan, dia halau suami dia. Tapi dalam kalau 7-8 tahun, saya percaya memang kalau kes ni memang kalau kita tengok daripada atas kertas, straightforward case. 7-8 tahun kita boleh apply, kita boleh pohon dalam section apa, pengesahan ta'liq. Maksudnya ta'liq yang dilafazkan masa menikah tu kan. Ataupun kita dalam fasakh section 53, maksudnya meninggalkan isteri melebihi jangka tertentu lah. Jadi yang saya hairan kenapa 7-8 tahun ni tak jatuh talak yang tu, saya tak tahu sama ada kita dah file kat mahkamah ataupun belum. Saya rasa kalau file kat mahkamah dalam masa setahun, tak sampai setahun lah, kalau kata straightforward sat saja. Jadi mungkin isteri tu ada jawapan dia lah. Sebab benda ni situasi, isteri tu ada jawapan dia. Kenapa berlarutan sampai 7-8 tahun? Dan dia balik ke dia tak balik tu, isteri tu ada jawapan. Sebab kita tak tahu. Mungkin kita boleh cakap dia keluar rumah. Ada kes yang saya buat, dia keluar rumah, tapi bila suami tu main, dia kata isteri ni yang halau rumah, tukar mangga, tak bagi masuk, halau. Lepas tu isteri tu pindah tak habaq suami. Bila tak habaq suami, dia file mahkamah, cukup 4 bulan, dia habaq kata suami tinggalkan dia. Itu haram hukum dia. Jangan buat macam tu. Kalau kata kita tak suka kepada suami, ada sebab yang kukuh, kita minta kepada mahkamah. Kita jangan cari sebab. Memang ada kes yang dia sengaja, isteri ni sengaja pindah, macam contoh dia duduk Penang, dia pindah pergi Ipoh, KL, dia tunggu 4 bulan, dia file mahkamah. Dia kata lah suami dia tak balik. Suami dia tinggal, suami tak balik dan sebagainya. Suami dah cari tahu mana dah pindah. Ya, sebab kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cerai tu mungkin kat dunia lepas, tapi kat akhirat kita tak tahu. Jadi berhati-hatilah, sebab benda ni kita kena ingat, abghadul halal indallah at-talaq. Benda yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai, talak. Jadi
dah cerai betul pun Allah benci, tambah cerai yang nak menipu. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Itu saja kita, wallahu a'lam bishawab. Baik, sedikit masa yang ada ni Ustaz ya, mungkin 2 minit ke 1 minit setengah, Ustaz boleh bagi sedikit kesimpulan ke saranan, pesanan, nasihat kepada pendengar kita? Nasihat saya jenuh dengan nasihat saya. Sikit lah. Sebenarnya kes cerai meningkat. Ya, saban tahun, dari tahun ke tahun semakin tambah-tambah meningkat. Sekarang ni ada teknologi, dari segi BlackBerry, dari segi senang Facebook saja. Terlalu mudah. Jadi saya sarankan kalau kita nak layari laman web, Facebook dan sebagainya, kalau kita nak mengadu, kita mengadu ke Allah. Kita jangan mengadu dalam Facebook. Kita mengadu bukan kita boleh dapat apa pun. Kita mungkin boleh dapat orang-orang memang ada yang ikhlas nak tolong, tapi yang nak tolong dia 1-2, tapi yang nak ambil kesempatan banyak, ramai. Jadi hati-hatilah. Saya sarankan apa yang kita nak buat, kita berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita syak pasangan kita ni tak betul, kita berurusan dengan Allah, maka Allah akan buka. Kita tak payah risau, dia akan terbuka sendiri. Mungkin selama ni dia boleh padam SMS, tiba hari-hari tu dia lupa padam kantoi. Bukan kerja dia, Allah yang bagi dia lupa untuk nak tunjuk kat kita. Nampak? Itu kerja Allah. Jadi kita kena banyak beribadah kepada Allah. Kalau kita nak pertolongan Allah, kita kena tolong diri kita dengan beribadah, minta doa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Munir Muhammad Farid Al-Hafiz bersama dengan kita petang ini untuk ruangan An-Nisa, dan insya-Allah minggu hadapan hari yang sama, waktu yang sama kita akan bersua kembali untuk ruangan An-Nisa 6 petang nanti. Berita ringkas dan juga ulasan berita akan menyusul dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz, kita jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.